Hari TLDM ke-87 disambut secara sederhana, namun tradisi tentera laut tetap diteruskan. Laksmana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani hari ini menyempurnakan istiadat perbarisan ulang tahun TLDM ke-87 di pangkalan TLDM Muar. Perbarisan telah dijayakan warga Navy People mengikut SOP yang dikuatkuasakan. Acara diserikan dengan lintas hormat pesawat Superling dan Fennec daripada cawangan udara TLDM. Acara diteruskan dengan perutusan Panglima Tentera Laut dan penyampaian anugerah kecemerlangan tahunan termasuk anugerah Markas Terbaik, Piala Agung, Piala Gonzales dan anugerah Bintara dan Laskar Terbaik TLDM. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara, sedia berkorban. Selamat menyambut Hari TLDM ke-87. TLDM siaga, kedaulatan terpelihara, sedia berkorban.